Pressmetal, satu nama besar dalam industri aluminium bukan sahaja dekat Malaysia, malah di Asia Tenggara. Dan harga saham ni dah naik lebih 30% tahun ni. So, apakah yang membuatkan saham ini menarik dan berbaloi ke kalau kita nak masuk sekarang? So, jom kita kaji sama-sama. Jadi, sewaktu video ini dirakamkan pada 6 November 2025, harga saham Pressmetal ataupun P-Metal berlegas sekitar RM6.31 dengan market cap sekitar RM52 bilion. YTD return dia dah naik hampir 31%. Jadi daripada segi valuation, PE ratio untuk Pressmetal ni adalah hampir 29x, 29 kali ganda dengan dividend yield 1.16%. Memang nampak premium berbanding sektor bahan mentah lain. Tapi ada sebab kenapa para investor sanggup bayar mahal dekat Pressmetal ni. Jadi guys, bisnes Pressmetal ini terbagi kepada 3 bahagian utama. Yang pertama adalah pengeluaran aluminium primer melalui smelter di Bintulu dan juga Samalaju, yang mana mereka menghasilkan lebih 1 juta tan aluminium setahun. Dan yang kedua adalah bahagian downstream untuk produk seperti billet dan juga extrusion. Dan bahagian ketiga adalah trading dan juga recycling. Jadi pada tahun lepas, Pressmetal telah pun mencatatkan revenue sekitar RM14.9 bilion dengan net profit RM1.7 bilion. Dan kira-kira 70% daripada revenue mereka datangnya daripada ekspor. Jadi untuk itu, pergerakan harga aluminium global dan juga kadar tukaran USD MYR akan memberi impak yang besar kepada profit margin Pressmetal ini. Jadi antara kelebihan utama Pressmetal ini datangnya daripada kos tenaga yang rendah dan juga skala operasi mereka yang sangat besar. So mereka ini mendapat bekalan elektrik murah daripada Sarawak Energy hasil perjanjian jangka panjang menggunakan tenaga hidro pakai empangan air lah. So tenaga ini bukan saja lebih murah, malah dia juga rendah karbon. Sebab itulah Pressmetal boleh branding diri mereka sebagai pengeluar low carbon emission aluminium dengan jenama GEM. Dan syarikat ini pun dah mula inisiatif recycling yang dipanggil CYCAL dan kini mereka menjadi pembekal yang pentinglah dalam industri automotif, solar dan juga electrical. So kombinasi skala mereka yang besar ni, operation mereka yang besar ni plus tenaga yang lebih bersih, lebih murah ini, berjayalah mereka bagi competitive edge ataupun kelebihan berdaya saing dengan company-company lain di serantau Asia Tenggara ini. So macam sekarang, permintaan global untuk aluminium hijau tengah meletup sebab industri EV, industri solar dan juga automotif, mereka ini nak capai target net zero carbon emission. Dan pada tahun ini Pressmetal telah pun sign kontrak dengan Novelis Korea untuk supply lah mereka dengan low carbon emission punya aluminium. Dan harga aluminium global sekarang pun sedang stabil dan agak tinggi dalam range $2,800 per tan. Dan ada lagi satu catalyst besar di mana Pressmetal tengah expand operasi mereka dalam bentuk tenaga boleh perbarui, tenaga hijau, termasuklah projek solar 100 megawatt di Mukalah dengan hasil kerjasama dengan SolarVest. Dan ada juga pelaburan baru untuk fasiliti bingkai solar di Samalaju. Semua ini bantu mereka untuk kekal relevan lah dalam green transition global. Tetapi Pressmetal ada jugalah banyak risiko yang boleh jatuhkan harga saham dia. Yang pertama sekali, Pressmetal ini terlalu bergantung kepada satu benda, iaitu harga global aluminium. Kalau harga aluminium ni jatuh sikit saja, contohlah jatuh bawah $2,000 per tan, profit margin mereka boleh terus drop. Dan risiko kedua daripada segi pertukaran wang USD MYR, ini memainkan peranan besar sebab jualan banyak dalam USD. Nak tambah lagi industri besi ni, industri metal ni kan, dia memang sangat-sangat heavy dengan capex, capital expenditure, dan even dah pump duit banyak pun, contohlah let's say berlakunya sebarang insiden kebakaran di Samalaju contohnya kan pada fasa 3 tahun 2024, operasi boleh terganggu dan kos naik. Jadi investor kena ready untuk volatility. Jadi guys, kalau korang berminat nak invest dalam saham Pressmetal ke mana-manalah, saham Malaysia, saham US, saham Hong Kong ke, korang boleh gunakan platform Mumu. Mumu ini regulated by SC Malaysia dan Daus ni pun gunalah hari-hari. Jadi untuk new user yang baru nak daftar Mumu, korang bertuah sebab Mumu nak bagi free reward up to RM2,300. First kali korang boleh daftar Mumu, sertakan KYC, and then sebelum korang membuat deposit itu, korang tekan button search, korang type special deposit, masukkan kod DAUSDK37 and then baru korang deposit minimum RM1,000, unlock reward sehingga RM250, dan kalau deposit lagi besar boleh dapat maksimum sampai RM2,300. Dan untuk fully unlock reward RM2,300 tersebut, korang kena buatlah tas-tas yang diberikan ini. Dan jangan lupa claim reward korang tersebut di bahagian My Reward. Jadi macam biasa, dan ingatkan video ini bukanlah financial advice, pastikan korang kaji dulu apa
apa saja yang korang nak labur, dan kalau korang decide untuk labur, pastikan korang bersedia jugalah untuk menghadapi segala risiko yang bakal korang alami. And guys, kalau korang belum lagi join grup stok di WhatsApp, korang boleh join dengan tekan saja. So itu saja daripada Daus. Jangan lupa like, komen, follow Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.